A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita bersama secara live, bertemu secara live pada hari ini di TikTok Hilwan Madani. Rancangannya ialah sehari semuka dan insya-Allah setiap hari Ahad hingga hari Khamis kepada sahabat-sahabat yang baru sahaja melihat lalu ke FYP anda semua, page Hilwan Madani ini page apakah ia? Maka page Hilwan Madani ini adalah TikTok yang membantu, yang menyebarkan dakwah berkenaan dengan Al-Quran. Okey, dan kita tahun ini kita buat rancangan sehari semuka setiap hari Ahad hingga hari Khamis. Ahad hingga Khamis jam 7.30 pagi kita akan baca satu hadis semuka. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita dah masuk kepada episod yang ke-87 dah. Bermakna dah 87 kali kita lakukan live secara TikTok ini. Dan kita masuk kepada juzuk yang kelima surah An-Nisa ayat yang ke-52 hingga kepada 59. So tuan-puan, sama-sama bantu kami. Yang pertama, sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran, bantu kami yang pertama kepada yang belum lagi follow kami, tekan button follow. Yang kedua, sambil-sambil mendengar bacaan Al-Quran dan perkongsian hukum-hukum tajwid, makhraj dan juga sifat huruf yang kita nak sebutkan dalam live ini, dalam muka surat ini. So tekan tap screen sampai naik love banyak-banyak. Dan kemudian jangan lupa bantu kami untuk tekan button share di bawah sana. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di luar sana lagi yang free pada waktu ini, tak tahu nak buat apa, yang dalam perjalanan nak pergi kerja ke sebagai contohnya, boleh follow kami, boleh share, boleh follow, dan sambil-sambil itu mudah-mudahan live kita ini dapat manfaat. Okey, baik, 8 mata memandang, yang share hanya 3 sahaja. Bantu kami tuan-puan, sebelum tuan-puan keluar ataupun scroll down, tekan button share dulu. InsyaAllah, terima kasih kepada follow, kepada yang share, terima kasih semua. Dan okey, boleh saya tahu dari mana anda sedang menonton live TikTok pada hari ini, pada pagi ini? Kat mana anda semua? Adakah di Selangor, adakah di Kelantan ke, adakah di Pulau Pinang ke, ataupun di mana-mana tempat yang anda berada pada pagi ini, insya-Allah. Okey, baik tuan-puan, jom insya-Allah kita mulakan dulu bacaan pagi kita. Kita mulakan pagi kita dengan Al-Quran, insya-Allah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik, 17 mata memandang. Tekan button share dulu sebelum anda scroll down. Terima kasih kepada yang komen. Daripada Kuala Kerai pun ada, ya. Dan kebanyakannya pelajar-pelajar daripada Hilwan Madani. Terima kasih join dan juga support kita. Teruskan komen, teruskan tap screen. InsyaAllah kita nak 100 orang mata memandang hari ini. Tidak mustahil dengan bantuan sahabat-sahabat semua. Puan Jamilah Yaakob, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ya, sekali lagi kepada yang belum follow lagi, boleh tekan button follow supaya tidak ketinggalan sebarang live dan juga konten Al-Quran daripada kami, insya-Allah. Okay, baik, saya bacakan dulu
Ayat yang ke 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina la'anahumullah. Okey, ulaika ini huruf waw. Waw ni bila ada tanda sifir ataupun tanda bulat lepel atas dia ni, maka tak boleh nak baca dengan dua harakat. Kena baca dengan satu harakat kat sini. Ula, tak perlu baca yang ni sebab ini adalah huruf ziyadah. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. La'anahumullah, kalimah Allah berakhir dengan huruf ha, tapi kena ingat kalimah Allah ini dia ada alif yang tersembunyi selepas daripada lam yang kedua. Maka bila ada alif sebelum huruf yang terakhir, dia sama dengan hukum tak ada kat sini. Dia sama dengan hukum mad arid lis sukun. So kita kena panjangkan dia. La'anahumullah. Allah. Okey. Jangan kita kalau bahasa Kelantan panggil rembah. Jangan kita rembah, jangan kita kita panggil apa? Pendekkan. La'anahumullah. La'anahumullah. Tu pendek, tidak ada mat tu. So kena ada mat kat situ. Barulah bacaan kita betul. Okey, sambung. Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Wa man yal, nun mati bertemu dengan huruf ya. Yang ni kita kena dengungkan. Idgham ma'al ghunnah. Huruf mim pergi kepada huruf ya. Huruf nun naik ke hidung. Berlaku ni serentak berlaku. Wa man ya. Wa man ya. Ada orang dia hanya idgham sahaja tapi tak naik ke hidung. Macam mana? Wa man ya. Wa may ya. Yang tu hanya idgham sahaja, tak masuk ke hidung. Yang ni kena naik ke hidung. Ya, makhraj dia pergi kepada huruf ya. Kat mana makhraj huruf ya? Tuan-puan, huruf ya kat manakah makhraj dia? So kita kena tahulah nak pergi kepada ya, nak pergi kepada ya ni, makhraj ya ni kat mana? Makhraj bagi huruf ya. Kan? Makhraj bagi huruf ya kat mana? Makhraj bagi huruf ya adalah kat mana? Siapa tahu tolong komen. Ramai ni yang tahu ni, insya-Allah. Huruf ya-nya ialah pada pada apa? Pada tengah lidah. Huruf ya adalah tengah lidah. Kalau kita lihat kepada makhraj huruf, makhraj huruf ni, huruf ya adalah tempat dia di tengah lidah. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan dalam buku yang kami letakkan di beg kuning tu. Kita ada beg kuning 51. Jom kita tengok huruf ya. Ni huruf ya ni tuan-puan. Huruf ya kat mana? Huruf ya ini adalah lidah bahagian tengah bertemu lelangit atas. Lidah bahagian tengah bertemu lelangit atas. Ini huruf ya. Ni makhraj dia. Makhraj ni adalah perkara yang penting lah. Kalau salah makhraj, maka salahlah huruf tersebut. Kan? Yang ni sifat-sifat dia. Ada sifat jahar, ada sifat rakhawah, ada sifat istifal. Ni. Okey? Huruf ya adalah terletak di tengah lidah. So, bila kita pergi kepada mim, wa may, kita pergi pada huruf ya terus. Wa may, yang tu idgham saja. So nun ini kita naik kepada hidung ataupun kita dengungkan dia. Wa may ya. Okey, faham? Kalau faham, komen faham. Baik, seterusnya, kalau tidak ada gunnah, dia sama macam bacaan dalam surah Al-Fatihah kita. Iya. Kalau Al-Fatihah tu iya tu kita baca dengan dengun. Iya. Tu salah dah tu. Kan? Itu salah. Sebab kita masukkan unsur dengun. Tak boleh nak masukkan unsur dengun pada ya bersabdu. Iya, tak boleh. Kena iya. Sama juga, nun bertemu dengan ya. Kalau kita tak masuk unsur nun, seolah-olah kita hilangkan nun lah ni. Bila kita hilangkan nun, maka berlaku kesalahan di sini. So, kena ada dengun. Wa may ya. Lidah kat mana? Lidah pada tengah, naik kepada langit atas. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Okey. Boleh faham? Nun bertemu dengan ta, ikhfa haqiqi. Gantung lidah kita dan hujung lidah bersedia nak pergi kepada huruf ta.
Satu kerjaan satu lagi, satu perkara lagi, nak pergi kepada huruf ta. So kita kena tahu kat manakah huruf ta, di manakah kita nak baca huruf ta ini. Kita kena tahu kat mana nak baca huruf ta. Sebab situ kita kena bersedia tu. Bila kita dengar pada falan tajida lahu falan ta, huruf ta adalah hujung lidah bertemu dengan gigi kacip atas. So di situlah kita letakkan lidah kita sebelum kita nak sebutkan huruf ta. Okay, sambung. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Nasibum minal mulki, dua-dua lam ada tanda mati. Minal mulki, dua-dua lam ini ada tanda mati. So jelaskan lam, jangan lantunkan dia. Minal mulki, tak boleh, kena jelaskan dia, ya. Kena jelaskan minal mulki, tidak ada tawallud, tidak ada lantunan pada huruf lam. Yang melantun hanya 5 huruf sahaja. Kena ingat, yang melantun hanya 5 huruf. Cuba sebut 5 huruf yang melantun tersebut. Kepada yang belum follow 40 mata memandang, jangan lupa tekan dulu button follow kami, ya. Sambil-sambil tu tap screen, dan juga boleh sharekan live kita ini kepada grup-grup WhatsApp kita, grup-grup Al-Quran. Ya, kita baca sehari semuka. Tapi kita baca bukan secara detail lah. Nak secara detail tu kena join kelas kami lah. Nak secara detail. Saya jelaskan macam ni juga kat pelajar saya. Kita jelaskan, kemudian kita dengar pelajar balik baca. Kemudian kalau ada salah, kita betulkan lagi. Itu kelas kami lah. Tapi secara lain disebabkan masa terbatas, hanya setengah jam sahaja. So kita buat paling kurang pun ada perkongsian sikit sebanyak. Ba, jim, da, qaf, ta. Ya, betul. Terima kasih Puan Nurizam. Hanya 5 huruf tu saja baru kita boleh lantunkan. Selain daripada 5 huruf, tak boleh kita nak lantunkan tuan-puan. Yang biasa kita lantunkan huruf apa biasanya? Yang dia tidak ada qalqalah tapi kita qalqalahkan dia. Huruf apa? Huruf dha. Huruf dha. Huruf dha ni biasalah kadang-kadang kita melantunkan dia. Ya, tak ada qalqalah tapi kita lantunkan dia. Maka kita kena berhati-hati dan menyebut huruf. Okey, sambung lagi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Baru sebut huruf dha. Ni huruf dha ni. Ramai baca min fadlih. Kenapa berlaku qalqalah? Sebab dia tiru makhraj huruf da. Kenapa berlaku qalqalah pada huruf dha? Kerana huruf dha ini dia baca sama dengan da. Da kat mana? Dha kat mana? Da tu lain tempat dia. Da hujung lidah. Huruf da adalah hujung lidah. Huruf da hujung lidah. Kejap saya nak cari mana huruf da ni. Kita ada buku buku ni. Tajwid Express daripada Ustaz Amir tahap yang ketiga. Nanti siapa berminat stay dalam live. Bila view banyak sikit, saya akan letakkan beg kuning untuk sahabat-sahabat semua berminat nak beli, boleh lah. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Ya, sangat-sangat membantu kita untuk belajar makhraj dan juga sifat huruf. Tengok huruf dha tu tuan-puan. Tengok huruf dha ni. Saya nak kongsikan. Tengok huruf dha. Okey, huruf dha ni kat mana huruf dha? Hujung lidah dirapatkan pada lelangi atas dan tepi lidah kiri atau kanan ditekankan ke gigi geraham. Okey, baik. Dalam istilah tajwid, dia fokus dia adalah tepi lidah. Ni tepi lidah ni ya. Tepi lidah. Bila tepi lidah kita angkat, maka secara automatiklah hujung lidah akan rapat dengan lelangi atas. Akan rapat dengan langit atas ya. Jadi dad ini tepi lidah. Kalau dal hanya hujung lidah sahaja. Dal bahagian ni sahaja, tepi lidah tak terlibat dal ya. Tak terlibat dal. Dia hanya setakat ni je huruf dal. Jadi kebanyakan kenapa ramai yang qalqalahkan pada huruf dad, kerana dia letakkan huruf dad ini pada hujung lidah sahaja. Min fadli ataupun dibaca dengan menghilangkan isti'la dia. Min fadli tak boleh juga. Dia kena baca min fadli. Okey, sambung. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. Okey. An ini kalau kita berhenti dia, ada dua huruf ni. Okey, dua huruf yang kena matikan. Yang pertama huruf nun, yang kedua huruf ha. Dua-dua ni ada ni jangan baca hilangkan ha. Man sadda an tak ada angin ha tu. Ha kat mana ha? Ha pada pangkal halkum. So kena ada. Wa minhum man sadda an ada bunyi suara lelah sikit. Okey. Ada bunyi suara lelah. Itu kena bunyikan lah, sebab ini huruf ha ni dia ada kat sini. Melainkan huruf yang tak ada baru kita hilangkan. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ma'iwat, dua harakat berhenti. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات bukannya wa'a, ya, hati-hati huruf ain ni. Ada yang baca wa'amilu kena baca dengan nipis lah. Wa'a sebab ain ni kat mana tempat dia? Huruf ain adalah tengah halkum. Huruf ain adalah tengah halkum. So kita hanya gerakkan halkum sahaja. Lidah letakkan di bawah. Wa'amilu. Okey, sambung. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okey, huruf ha pedas. Jangan yang pertama jangan baca dengan ha bulat. Tahtiha tu satu. Yang kedua jangan kita lantun tahtiha, ada ha tu. Tahtiha salah. Kita kena lepaskan angin dia, huruf ha, lepaskan saja. Min tahtihal anhar. An izharkan nun, jangan tawalud juga. Anhar salah. Anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Okay, habis. Ini nama apa dia tuan-tuan? Sampai tahu nama apa kat sini ni? Nama apa yang bentuk macam mahkota ni? Siapa tahu boleh komen nama apa ni? Kenapa ada benda ni? Ada setengah-setengah ayat tu ada benda ni. Ada tanda ni. Nama apakah ia? Yang tahu boleh komen. Kalau pelajar saya tu rasa dia tahu tu. Sebab saya sentiasa ulang. Okay, sambung. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya'murukum, huruf hamzah. Okay. Huruf hamzah yang pertama makhraj kena tahulah, itu step pertama. Nampak saja huruf tuan-puan, kita kena tahu, kita kena ingat dah huruf hamzah ni makhraj dia kat mana, huruf ya ni makhraj dia kat mana. So kita kena tahu baru kita ada yakin. Thank you Puan Sakina bagi apa tu? Bagi member, join member, ingatkan bagi gift tadi. Dah bagi gift dah. Terima kasih kau bagi gift.
Okey, terima kasih semua. Yang belum follow ni 58 mata memandang, tekan button follow kami. Yang belum follow, tekan button follow dan tekan button share. InsyaAllah. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat join kelas kita hari ni. Okey, tengok kita study huruf hamzah dulu kejap. Kita study huruf hamzah dulu kejap. Kat manakah huruf hamzah? Itu huruf hamzah bukan huruf alif. Kenapa saya sebut huruf hamzah bukan saya sebut huruf alif, tuan-puan? Apakah perbezaan di antara huruf hamzah dan juga huruf alif? Huruf hamzah berada di tengah, berada di halqum. Itu huruf hamzah. Kalau huruf alif, kat mana huruf alif? Siapa tahu boleh tolong komen sambil-sambil kita study pada pagi ini. Siapa dia tahu huruf beza di antara huruf hamzah dan juga huruf alif? Huruf hamzah, jom kita tengok huruf hamzah dalam buku kita ni. Dalam buku kita ni, huruf hamzah, pangkal halqum yang paling bawah sekali. Ya, ini huruf hamzah. Huruf hamzah berada di halqum. Adapun huruf alif kat mana? Huruf alif di jauf, di rongga. Pak tam jabar, rongga mulut, betul. Itu huruf apa? Itu huruf jauf ni, rongga ni huruf jauf kita panggil bahasa Arab. Kat mana tu huruf jauf? Huruf jauf ini huruf alif lah dalam rongga. Adapun huruf hamzah dia pada halqum. Maksud bila kita sebut huruf tu kena tahulah ni hamzah ke huruf alif. Kalau huruf alif dia tak ada, makhraj dia di jauf. Kalau huruf hamzah, makhraj dia di mana? Makhraj dia di pangkal di sini, pangkal halqum paling bawah. Sifat dia apa? Sifat dia jahar. Tidak ada suara yang mengalir keluar. Cuba kita sebut a. Maksudnya kalau ada angin yang keluar, macam mana kita nak tahu suara kita ni ada angin ke tak ada angin? Caranya ialah kita letakkan tapak tangan kita, letakkan di mulut, kita sebut hamzah. Rasa tak angin keluar? Dia beza dengan ha. Ni kan dia sama dengan ha kan. Bila kita letak tangan kita di mulut kita, bila kita sebut tak ada angin. Bila kita sebut sebut ha tu makhraj yang sama. Bila kita sebut ha tu baru ada angin. Kan? Bila kita sebut huruf ha baru ada angin. Bermakna huruf hamzah tidak ada angin. Tidak ada angin maksudnya jahar dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada angin, ni hamas nama dia. Jadi huruf ha tu ada angin, huruf a tidak ada angin. Okey. Jadi huruf hamzah yang pertama di sifat dia tak ada angin. Tapi kalau kita baca dengan apa? Kita baca dengan huruf ha, salahlah. Okey. Yang kedua dia ada sudut suara dia kena syiddah. Suara huruf hamzah kita kena syiddahkan dia. Apa maksud syiddah? Tiada suara yang mengalir. Tiada suara yang mengalir. Maksudnya jangan baca dengan innallaha nampak ada echo kita, ada efek dia. Dia putus. Innallaha ya'murukum. Itu beza kalau kita perhatikan betul-betul. Dengan itu beza. Okey. Syiddah tentang suara mengalir. Okey, baik tuan-tuan. Nampak simple kan? Ni buku kami ni simple kan? Ada makhraj huruf, ada sifat-sifat kita detailkan dan kita ada QR code tuan-tuan. QR code inilah maksudnya kita bukan belajar seorang-seorang. QR code ni adalah penjelasan daripada Ustaz Amir berkenaan dengan makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Kita ada latihan dia tuan-tuan. Ni latihan ni. Okey, nanti Ustaz Amir akan terangkan satu-satu latihan sebutan. Begitu juga huruf seterusnya. Ni huruf ha. Okey, baik tuan-puan. Mungkin ada sahabat kita yang nak berminat buku ni. Saya letakkan back ni lah. Ya, paling kurang pun sekurang-kurangnya mungkin ada seorang dua yang dapat manfaat yang sedang mencari berkenaan dengan bagaimana cara nak belajar dengan simple dan mudah. Insya-Allah. Insya-Allah. Teknik yang kita ajarkan ini ya sangat-sangat berkesan, sangat-sangat boleh senang faham. Tak percaya tanya pelajar kat sini. Puan Nuriza, macam mana modul bersama dengan modul berkenaan dengan apa? Modul tajwid kita ni. Puan Nuriza, ada ramai lagi pelajar kita tu ya. Yang tulis komen satu-satu tu dia boleh jelaskan satu-satu sebab belajar dengan kita lah. Ya, sebab belajar dengan kita. So, yang nak dapatkan buku ini boleh tekan beg kuning ya. Tahap ketiga kita ada combo, package combo pun kita ada. Tengok Puan Nurizam sebut. Betul Ustaz, mudah faham. Terima kasih Puan Nurizam. Itu di antara pelajar kami lah ya. Dan ramai lagi saya rasa pelajar kami ni yang bersama join kelas kita, join talaki kita, join tadarus setiap pagi. Kita juga ada tadarus setiap pagi. Juga teknik yang sama kita ajarkan ya. Nak beli combo pun ada. Kita ada pakai combo. Yang ni untuk makhraj dan juga sifat huruf sahaja. Dalam kita belajar Al-Quran, benda yang paling penting sebenarnya adalah makhraj dan sifat huruf.
Ya, makhraj dan sifat huruf. Inilah kita panggil sebagai kemuncak kepada tajwid. Bila kita dapat kuasai makhraj, bila kita dapat kuasai sifat huruf ini, insya-Allah ya, kita baca Quran dengan rasa gembira, tak ada rasa takut-takut, tak ada rasa bimbang, tidak ada rasa betulkah aku baca, betulkah aku baca, sebab kita tahu makhraj kat mana, sifat dia kat mana, mulut kita macam mana, lidah kita di manakah lidah kita letak tu. Gitu. Okey. Baik, kita sambung. Itu huruf hamzah. Jangan baca dengan ya murukum. Yang lebih parahnya kita baca dengan ain naik ke hidung. Ya murukum. Ya. Tu lagi salah. Ya, lagi salah. Alhamdulillah, rasa yakin bila baca. Terima kasih Puan Rizal. Okey, sambung. Sikit lagi ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Huruf da ni dia lantun kan. Dia lantun tu bukan adl. Bil lantun dia tu dia tebuh pergi kepada lam. Lantun dia terus pergi kepada lam. Dia akan bunyi del. Del. Adl. Okey. Antahkumu bil adl. Inna Allaha ni'imma ya'izukum bih. Kum dengungkan dia. Izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Mim bertemu dengan ba kena dengung. Ni'imma pun kena dengung juga, wajibul gunnah. Inna Allaha kana sami'an basira. Okey, satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati, tebalkan huruf ta. Jangan baca dengan ati. Kalau ati itu huruf apa? Itu huruf ta. Normah. Assalamualaikum Ustaz. Pertama masuk live. Pertama kali masuk live. Okey, baik. Mungkin ramai lah. Siapa sini yang pertama kali jumpa live Hilal Madani ni? Kalau yang pertama kali, ahlan wa sahlan saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupalah. Ya, jangan lupa juga untuk follow kami. Bila kita follow ni, kita akan dapat setiap notifikasi konten dan juga live. Saya setiap hari live. Hari Ahad hingga hari Khamis lah. Setiap hari tu hari Minggu kita cuti lah. Hari Ahad dengan kami. Seketul insan saya. Ramai ni yang kali pertama. Ahlan wa sahlan, selamat berkenalan. Okey, baik. Sambung. Mana dia yang itu kumbi? Ati huruf ta kena baca dengan tebal. Ati bukannya ati. Awang Nur Abdul Ghani saya. Okey, ramai alhamdulillah. So yang baru-baru ni, yang baru nak kenal-kenal ni, ya, baru jumpa kami, tekan button follow dan juga boleh tekan tap screen. Kita ada 2 minit sahaja lagi. Nak share pun boleh share. Tekan dia dengan share. Sa'dat taza huruf itba' angkat pakai lidah dan ada serta cekik. Ni pelajar kami ni. Ini di antara bukti pelajar kami yang join kelas kami. Dia boleh terangkan satu persatu berkenaan dengan hukum dan juga sifat. Bahkan ada yang kami ajar sampai boleh mengajar pula. Itu yang kita nak belajar Quran ni. Jangan hanya sekadar cukup untuk aku lepaskan diri aku je lah. Jangan macam tu. Kita belajar untuk mengajar. Dia beza kita belajar saja-saja dan juga belajar untuk mengajar. Bila kita belajar untuk mengajar, kita akan faham benda tu sama macam kita nak sampaikan macam mana ke orang tu. Itu kita belajar untuk belajar. Itu yang sepatutnya. Jadi kenapa kadang-kadang kita belajar Quran? Sebab tak ada niat untuk mengajar. So kita hanya sekadar dengar saja. Tidak ada tindakan. Okay? Contoh sifat itba', contohnya sifat syiddah. Dengar je lah. Sebab apa? Sebab untuk kita je. Kita tak rasa lepas ni aku nak sampai kat orang ni pula ni. Aku nak ngajar orang ni pula ni. Maka seolah macam kita tak faham pun tak apa, kita faham pun tak apa. Yang penting kita belajar. Nampak tak? So bila kita bila ada rasa nak mengajar tu secara automatik, kita akan study sampai kita faham dan sampai kita tahu macam mana nak sampai kepada orang lain. Begitulah cara kita nak belajar Al-Quran, ya. Begitulah tuan-puan. Okay, sambung lagi. Wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah
farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ra nipis. Akhir. Jangan akhir. Kalau akhir jadi tebal ra. Kenapa tebal? Sebab ra ni kita muncung. Jangan muncung, jangan bulatkan mulut. Kita kekalkan mulut kita, keadaan mulut kita, bukaan mulut kita sama seperti huruf kha. Khi macam mana mulut kita bila kita sebut khi? Ra, sebab ra ni hanya lidah sahaja. Wal yaumil akhir. Akhir. Ra ni hanya lidah sahaja. Tak perlu mulut, tak perlu gerak apa. Ya, mulut kekalkan dengan kha tu. Tapi bila kita akhir, kita jadi bulatkan dia, kita muncungkan balik menyebabkan ra jadi tebal. Kenapa baca nipis? Sebab sebelumnya huruf berbaris di bawah. Ra ni susah sikit lah. Ya. Nak tahu dia kenapa nipis? Sebab sebelumnya huruf berbaris di bawah. Okay, yang terakhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tuan-puan boleh tulis alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca saya kongsikan hari ni paling kurang pun dapatlah dapat satu ilmu baru pun dah tak apa. Siapa dapat ilmu baru boleh komen di ruangan komen. Kalau dapat sesuatu yang baru boleh komen di ruangan komen. Dapat sesuatu ataupun dapat sahaja pun dah tak apa dah. Sebab kita kena tengok juga, saya tak nak saya hanya sembang seorang-seorang tapi pelajar kita tak dapat something, jadi rugilah ya. Kalau dapat sesuatu komen dapat alhamdulillah, terima kasih dapat alhamdulillah. Puan Zaizura terima kasih, Umi terima kasih. Yang follow terima kasih kepada yang follow. InsyaAllah kita jumpa pada besok hari pula jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Ya, setengah jam sahaja, setengah jam selama satu muka surat. Satu muka surat ni banyaklah hukum-hukum yang kita yang kita tak dapat nak sebutkan secara full. Tapi tak apa, paling-paling kurang pun adalah sikit penambahan kita kan, yang kita fokuskan tu. InsyaAllah. Adakah yang beli buku tu? Yang beli, yang tekan beg kuning, terima kasih banyak-banyak. Kalau yang tak beli nanti boleh beli. InsyaAllah. Tidak rugi. Untuk ilmu tidak rugi insyaAllah. Sambil-sambil support kami. Ya. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Ampun dan maaf sekiranya saya ada kesalahan, kesilapan dalam bicaraan saya. Mungkin saya ada tersasul, boleh betulkan. Ya. Kadang-kadang kita cakap ni otak fikir lain, mulut pergi lain. Itu banyak yang berlaku lah. So kalau ada kesilapan tersebut, jangan terus sebarkan kepada orang lain. Tegur dalam live dulu. Melainkan kesilapan tu berlaku banyak kali, barulah betul-betul salah. Kalau sekali kita dengar salah, itu bermakna mungkin tersasul. Kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali dengar salah, itu bermakna memang dia silap lah. Gitu. Okay, baik. Alright, jumpa lagi pada besok hari jam 7.30. Nantikan notifikasi kami insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.